Menjelang hari raya, berakhirnya puasa, bergema takbir senja, menyambut Syawal tiba. Hei, raya nak dekat dah ni. Ajak anak-anak aku pergi beli baju raya lagi bagus. Asif! Oh, Asif! Ya, ya. Asif! Hampir ajak adik-adik yang. Jom, kita pergi beli baju raya. Beli baju raya? Ha. Okey. Panggil adik-adik yang. Ni, anak. Berseri-seri, tua dan muda, berpakaian serba baru. Oh, sungguh meriahnya, miskin kaya pun turut bergembira. Selamat Hari Raya. Mana anak-anak aku ni? Menjelang hari raya, berakhirnya puasa, bergema takbir senja, menyambut Syawal tiba. Suasana riang-riang terlihat sini sana, mengiringi malam raya terhias indah rupa. Cantik berseri-seri, tua dan muda, berpakaian serba baru. Oh, sungguh meriahnya, miskin kaya. Okey, baju raya kita dah ada. Lepas ni apa lagi ya? Kejap. Kuih raya dah ada. Baju, tudung, kasut, handbag pun semua dah ada. Okey, Cun. Kejap aku check list. Dekor raya. Kita kan tak hias rumah lagi. Okey. Dekor raya, hanya merasa dekat kedai tu ada tu. Nanti kita pergi beli situ lah. Boleh? Okey dah. Jom, kita balik masak untuk esok pula. Jom. Okey, jom. Terima kasih Ayah belikan baju. Terima kasih ya. Saya. Nak besok. Tak nak lagi. Anak-anak ayah ni rancak nampak. Nak dapat mak baru ke apa? Hai. Allah. Janganlah melawak macam tu ya. Main ni, duduk sini asyik. Ayah pun dah nak dekat ni. Tapi ayah rasa raya kita tahun ni masih ada benda yang tak komplit lah. Tak komplit. Kenapa? Hani rasa. Dan lagi ni kalau kita nak beli, esok dah nak ayah. Tak payah. Ayah dah ada dah. Dah komplitkan dah. Nak tahu apa? Tunggu jap. Nampak tak? Apa tu Ayah? Kedai Mas Haji Halijah. Kedai Mas Haji Halijah. Ayah belikan rantai tangan untuk dorang anak dara ayah ni. Untuk kita komplitkan raya kita tahun ni.
Nak tengok? Kejap ayah buka Ya, ini untuk putri nombor 1 ayah. Ini untuk putri nombor 2 ayah. Wah, cantiknya ayah. Terima kasih ayah. Ni, Cepat kau muat tak? samalah. Wah. Ada dapat macam mana? Sama dengan Hanim. Terima kasih ayah. Muat? Wah. Muat. Oh, pandai ya. Of course. Tengoklah ayah siapa. Itulah Hanina Hana ni. Dapat emas. Perempuan kan. Lo ciannya anak teruna ayah ni. Siapa kata untuk Asif tak ada? Untuk anak teruna ayah pun ada. Tada! Untuk Abang Asif, ayah beli gold bar. Jangan kata ayah pilih kasih. Ayah tak pilih kasih. Ayah sayang semua anak-anak ayah. Tu nampak tu, simpan elok. Jangan jual pula. Kasih ayah. Untuk sepanjang masa depan ni. Pandai ya ayah buat surprise sekarang ni. Bila ayah beli ni? Cerita dia macam ni sebenarnya. Itulah cerita dia yang sebenar. Oh, macam tu. Rupanya maksudnya ayah dah beli lama lah emas raya kami ni. Terima kasih ayah. Dapatlah kami raya bergaya di hari raya nanti. Simpan elok tu. Tak sabar nak pakai raya nanti. Kita pakai okey? Sambunglah balik ke mana? Tak Dapat jadi dah. lah. Tak mau. Menjelang hari raya, berakhirnya puasa, bergema takbir senja, menyambut Syawal tiba. Suasana riang-riang terlihat